kita sayang. Salam sejahtera dan selamat berhujung minggu diucapkan. Apa khabar semuanya? Diharapkan semoga anda sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dan kepada yang kurang sihat tu, jangan lupa untuk pergi ke klinik, berjumpa dengan doktor. Okey, syafakilah untuk kaum studi saya dan syafakallah untuk kaum adam sekalian. Jangan lupa makan ubat mengikut peraturan yang telah pun ditetapkan, okey? Baiklah, dalam segmen tentang bersama Chef Mas kali ini, saya ingin sekali mencuba buat julung-julung kali ini, guys. Ya, buat julung-julung kali ini, kawan. This is my first time experience. Saya ingin mencuba memasak sejenis dessert ini pun cuci mulut berikut ini. Dan ini adalah antara dessert kegemaran arwah mama saya yang bernama bubur kacang. Ya, bubur kacang. Cuma ni saya namakan bubur kacang versi Mas. Saja je saya letak ujung tu versi Mas. Sebab usually memang untuk tang-tentang, masakan-masakan saya ujung mesti saya ada letak dan bubur versi Mas, ya. So di sini bahan-bahannya saya ada letak sedikit garam, beberapa helai daun pandan, as you can see here. Okey, dan beberapa helai daun pandan ni dibersihkan terlebih dahulu dan kemudian saya cari-carikan bahagian hujungnya, ya. Ya, saya cari-carikan bahagian hujungnya untuk mengeluarkan lagi aromanya. Okey, kemudian saya ikat simpul rapi satu macam ini. Okey, saya simpulkan. Kemudian of course memerlukan juga gula Melaka. Okey, so gula Melaka ni saya letakkan, saya menggunakan satu buku suku. Satu buku suku, ya. So kemudian saya potong-potong. Ya, saya potong-potong gula Melakanya. Dan of course saya juga menggunakan satu tin jagung kernel, ya, kernel corn. Saya toastkan, and so dia ada mengandungi air, so saya tak perlukan airnya. Okay, so saya toastkan, and saya just memerlukan jagung kernel dia saja. Yeah, and other than this, okay, saya tunjukkan lagi ya bahan berikutnya. Tada! Okay, so ini dia kawan. Of course, ada namanya bubur kacang. Okay, so of course it needs kacang hijau. Yeah, kacang hijau. So, kacang hijau dia terpulang terserah pada anda ya kawan. Anda nak gunakan sebanyak mana? Ya, seberapa banyak. So, saya just gunakan sebahagian ini sajalah. Dan kacang hijau berikut ini telah pun direndam semalaman, ya. Ya, direndam semalaman. Untuk kasih dia kembang. Okay. And of course, last sekali ya, bahan terakhir sekali. Ini dia kawan. Ya, of course ini juga menggunakan santan, ya. Dan di sini saya menggunakan dari jenama Kara. Sebab usually memang arwah mama saya pun menggunakan jenama Kara berikut ini. Okay, so kita lihatlah bagaimana hasilnya nanti. So stay tune bersama saya. Jom saksikan saya ke dapur tangkentang saya, okay? So terima kasih guys, and stay tune sampai ke penghujung video ini. Terima kasih. Alright guys, so inilah masanya, ya. So tiba masanya untuk ke cara-cara memasak bubur kacang versi Mas. Okay, so kita makan sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. So saya bakal switch on perut asyik terlebih dahulu. Okay, so kita dah boleh mulakan operasi. Alright kawan, ya. Kita mulakan operasi sekarang ni. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Saya akan masukkan perlahan-lahan kacang hijau yang telah pun direndam semalaman. Okey, saya akan masukkan ke dalam. Okey, bismillah. Oh, doa-doa kepada kawan, mudah-mudahan menjadi ya saya punya pengalaman kali pertama ni. Saya cuba memasak pencuci mulut aka dessert bubur kacang. Ya, bubur kacang versi Mas lah, ya. Saya gelarkan. Okey. Okey, alhamdulillah dah habis dah. So, kita boleh letak lagi. Sekarang giliran masanya untuk saya akan tuangkan. Tada! Ya, santan kara ya ke dalam. So, bismillah. Saya cuba tambahkan lagi sedikit ya. Okay. Memandangkan dah dekat habis guys. Seriously ke kawan, hampir habis. So dah alang-alang tu saya tuanglah sekali. Ya, kita habiskan. Ini pun dia tak banyak ni. Dalam macam ni parasnya lebih kurang lah ya. Okay. Alright, dah habis dah. Kan senang kan, so tak perlu lagi nak simpan bakinya. Okay, nice. Okay. Oh, seriously saya berdebar ya kawan. Ya. Sebab pertama kali ni saya mencuba. Ya, betul tak akan jadilah ya.
Ya Allah, okey. Ada tunggu sekejap tudungnya tadi dekat bahagian hole saya lupa nak bawa. Okey, ada tunggu sekejap. Just stay tuned with me. Saya nak bawa tudung perut nasi ni and then saya akan datang balik. Alright? Okay. Okay, so bismillah. Saya akan tuangkan air ke dalam ya. Sebab tak kat sana kan. Okey. Muncul tadi ya, gula melaka ni saya potong-potongkan. Ni kan ada sebahagian esok kat sini betul. So saya nak tekan-tekankan dengan senduk ni. So bagi dia so kita akan biarkan ini masak. Okey, kita biarkan dalam beberapa minit macam tu. Okey, so sehingga dia betul-betul masak menjadi so kita boleh, baru kita boleh hidangkan. Tapi sebelum nak hidangkan tu, saya akan masukkan tu bahagian terakhir sekali ya, yakni 1 tin jagung kernel atau kernel corn ya. Yang telah saya tuliskan airnya dan ambil jagung ni saja. So jagung ni bahagian yang terakhir sekali, bahagian penghabisan sekali. Kamu takut makan ini? Enak. Sedapnya ya. Dia